dengan Mazu di sini. Hari ini kita akan membalas dendam kepada penjara ini. Kita telah dipenjara kerana mencuri, merompak rumah. Tapi hari ini kita akan merompak bank supaya kita lebih kaya. Dan kita akan lebih bersembunyi. Okey, mula-mula kita kena keluar daripada sini. Dan aku dah boleh. Aku dah tahu cara keluar dia. Lari. Ni polis. Lari. Kita nak pergi mana? Kita pergi hospital lah. Kita buat yang atas ni kan macam kosong kan. Kita buat itu best kita supaya kalau dah merompak bank tu kita lari ke sini, nanti tak ada polis lah. Tak ada polis tahu. Okey. Jom kita di sini. Ni kat sini. Ni akan jadi best kita. Okey. Sebelum itu kita kena ni dulu. Kita kena pakai pakaian yang seperti tidak polis boleh lihat kita. Supaya polis tak tahu kalau itu kita yang merompak. Macam tu. Okey, jom kita kita tukar baju sekarang. Okey. Sudah kita bertukar, jadi kita kena ambil peralatan dia pula. Peralatan dia adalah bom dan senjata lah kot. Jom kita cari dekat sini. Kat sini ada kat sini. Sekejap. Kita dah dapat senjata untuk tembak ni dengan ada bom. Okey, jom kita pergi bank. Kita lalu sini ke? Okey, lalu sini lagi cepat. Bank dah kat belakang. Kita guna yang tidak terlalu yang tertutup sikit. Ini tertutup ni. Okey, jom kita guna kereta ni. Kita pergi ke bank. Tak ada polis yang perasan lagi kalau aku dah hilang. Okey, itu bank dia. Kita kena berhati-hati. Kita tengok ke atas dia. Okey lagi. Jom kita. Mula-mula kalau nak masuk tu kita kena curi kat dia. Curi. Lepas tu ni lampu kenapa tak buka ni? Buka lampu boleh? Tak boleh. Sekejap. Okey, kita buka ni. Jom kita ke sini. Alam. Lari. Lari kat sini. Kat mana ni? Kat sini. Larikan diri. Lari. Kat mana ni? Kat atas, di atas. Ni siapa ni? Lari. Dia takut, tak apalah. Kita naik kereta lain. Lari. Go. Lari. Okey, ni dia. Okey, lari. Kita kena simpan duit kita kat sana. Dekat dalam base. Kita berjaya pun. Berjaya merompak bank ni. Kenapa tak boleh ke atas? Okey. Aku dah letak duit aku kat sini. Ini adalah semua duit yang kita dah mencuri tadi dekat bank. Bagus. Kita nak buat apa lagi? Jom kita tembak. Kita nak buat apa? Cuba kita merompak apa lagi? Atau kita nak ni? Kita nak bakar. Kita bakar rumah orang. Macam mana nak bakar rumah orang? Sekejap. Kita cuba. Ni rumah orang siapa ni? Orang ni macam tak kisah je, masuk je lah. Orang tu tak perasan aku dah masuk. Masih ada bank. Kenapa dia pergi buka? Dah dapat duit free. Ke belakang ni ada apa? Saya tak buka. Jom kita ke belakang. Aku dah macam tamu dia dah. Aku perompak. Dia ada ni tak? Tempat panggang.
Kalau tempat pangkal ni boleh bakar kan? Boleh buka. Alah. Hai. Kita bomkan ni. Hancur. Serahkan ambil lah. Sudah ke? Weh, masuklah. Okey. Jom kita pergi ke mana ni? Jom kita larikan keluar negara. Jom lari diri. Pergi airport. Luar diri. Kita dah banyak duit. Kejap duit kita kat hospital lah. Kejap aku ambil dulu. Okey, aku sudah ambil aku punya ini. Duit. Kita dah boleh pergi bercuti dan larikan diri di sini daripada polis tu tangkap kita. Cepat. Dari sini. Salah. Okey, jom masuk. Berplan. Okey. Masuk. Okey, selamat. Kita berehat sementara. Ada duit kita. Okey, kita sudah sampai di luar negara. Nama negara ini adalah Livetopia. Jom kita bercuti di sini. Aduh, terlanggar. Jom kita pergi kita pergi pantai kot atau apa? Kita pergi bandar nak. Kita pergi mana? Taman. Ni akan apa tadi? Kat mana pantai dia aku tak tahu. Asing-asing. Jom kita cuba beli barang hari. Jom kita beli barang. Mana duit aku tadi Oh jelah tu tinggal kat kereta. Kejap. Duit aku. Tut. Rasanya aku lupa bawa duit aku. Tinggal kat kapal terbang tadi. Tidak. Aku dah kaya tadi. Tak apa, kita diam-diam kita mencuri. Kita ambil ni. Tak bayar. Okey, lari. Naik cepat lari. Jom kita pergi ke mana? Kita pergi pantai lah. Akhirnya boleh berehat daripada merampok. Penat aku kan. Akhirnya boleh berehat juga. Tidurlah. Bunyi apa tu bising? Tidak, aku masuk penjara balik. Ini penjara apa ni? Takutnya penjara kat Livetopia ni. Itu penjaga dia kenapa gemuk sekali? Gemuk. Sorry. Dah ada ni. Ini untuk pertahanan diri. Okay. Jom kita cuba larikan diri daripada penjara tak guna ni. Lari. Kita lari. Kita ni dah puas. Apa ni? Ni tak boleh keluar. Ini kita boleh. Mana ni? Jatuh dah. Sama. Kita ke atas. Kita kena tekan ni. Okey, selamat. Apa ni? Kena ada ni. Langsung hancur Ada. Okey, jatuh. Itu dia punya guard dia. Pak guard. Ni apa ni? Ada orang-orang nak pukul. Nak pukul siapa? Kita kena nyalakan ni dulu. Lari. Jangan tangkap saya, Pak. Tangkaplah saya. No, jatuh. Aku jatuh. Lompat macam tu je. Dekat ni. Alhamdulillah, boleh larikan diri daripada dia. Kita ke atas ni. Jangan jatuh. Jangan jatuh. Aku kata jangan jatuh. Tak apalah. Dia lari dia lambat betul. Perlahan-perlahan. Okey, nasib baik. Okey. Jatuh balik. Ada. Ini apa ni?
Ini macam api. Hello. Busuknya. Cuba kita gali. Tak boleh ambil. Oh, ni kat sini lah kena ambil. Aha. Jom kita kat sini. Gali. Jatuh. Kita masuk kat inti bumi ke ni. Ada lava ni. Okay, kita boleh survive ni. Okay, ni easy bro. Easy. Jatuh. Nasib baik kita cukup laju kan. Tak terkejut, tak takut. Oh, ada bola. Bola dia dari mana? Di sana. Kita kena macam sini. Aku dah dekat dah tu. Sorry. Kita jangan tamak. Tunggu kat sini dulu. Jangan tamak. Turun. Mana dia? Okay, kita dah boleh ke mana? Sini. Kita menaik ke atas untuk korang siapa di. Kita dah tak ada harapan. Matilah kita Kita perlahan gitu. Kan kita nak pergi. Apa ni? Kita kena pusing. Dia pusing sendiri. Kita pusing tadi. Dia dah terbuka apa-apa ni. Dia dah terbuka. Ke atas. Ke atas. Kita kena larikan diri daripada tempat ni secepatnya. Ni kita kena apa ni? Okay. Legend tu apa? Tu ke atas. Ni lift manual ke ni? Cafeteria, security. Minum. Jadi flash. Jadi flash. Okay, hampir jatuh tadi. Flash. Apa tu? Off. Tak apalah. Tekan nanti. Terus sampai tak jatuh. Aku jadi Sonic dan Flash bersatu. Sendawa, alhamdulillah. Kita naik lagi. Kita menaik lagi. Dah ni dah terbuka. Ni dekat cafeteria tu ni bukan? Regen. Ambil tangga ni. Lepas Ni agak tak lepas. Ruang apa ni? Ruang untuk bercakap-cakap. Kat sini, tengah-tengah. Okey, sini. Bukan. Tak sampai. Sini. Okey, ke atas. Okey. Ni ada pentung ni. Aku pula jadi polis. Tak boleh macam ni. Ya. Ini pun boleh. Ya. Boleh heal. Apa shield. Kuatnya. Tapi aku takkan boleh terbang sebab aku tu besar. Berat sangat, tak boleh gerak. Tak boleh terbang. Tak boleh gerak pula. Hui. Okey. Sangat-sangat menakutkan dia. Ke atas. Hati-hati guys. Close the walls. Okey. Dia suruh tutup dia ni. No, jatuh. Nasib baik tak mati. Ini ke sini balik. Tidak. Aku menyerah lah. Aku takkan boleh keluar daripada sini. Bye-bye korang. Aku menawa diri lah.